dia adalah penyakit yang dia tidak boleh rasa ditinggalkan. Tapi saya tak boleh bagi 100% Tajul. Sebab kalau aku 100% Tajul, kau tak boleh kerja dengan aku. That another personality yang lain. Contoh nak cakap, dulu Nizam, okay baik, okay baik. Baik tak baik, kau okay tak? Setiap orang ada cerita. Podcast pada kali ini kita bawa pelakon viral. Pelakon viral. Ni dia Nizam Zaidi. Nampak macam saya tapi bukan. Saya bukan. Nampak macam saya tapi bukan. So kali Syaz juga kita bawakan. Ini kali pertama Syaz masuk dalam frame dalam podcast ni sebab dia antara, kalau setiap hari tu dia pernah hasut saya untuk tengok cerita Dia Bukan Syurga. Dia Bukan Syurga. Okay. Sampai macam tu si gila ni dia terpengaruh dengan cerita tu. Faham. So dia kata, Miro, kita bawa pelakon ni. Okay. Kan Okay. tengah viral sekarang kan. Cuma ya. kita bukan nak cerita bukan disebabkan viral tu baru kita nak panggil, bukan. Faham. Sebenarnya saya dah PM Nizam 22 kan. Lebih kurang 3 tahun lepas. Kan? 2 tahun lepas ya. Baru hari ni ada rezeki. Alhamdulillah hari ni Out of nowhere tiba-tiba dengan Nizam hari ni. Alhamdulillah. Thank you so much Miro. Tak Thank you so much Sash sebab korang approach untuk datangkan saya dekat sini. Alhamdulillah. Saya di sini. Mana kamera tu? Semua boleh pandang. Semua boleh. Tak ada masalah. Boleh je bro. So hari ni kita borak harap santai-santai. Betul. Dan semoga dimudahkan semuanya. Betul. And mungkin daripada cerita tu orang ada terkesan. Cerita tu nampak macam apa domestic violence. Boleh kata macam tu kan. Macam saya tengok sedutan-sedutan kan. Ya. Sebab saya tak ada suka. Faham. Jangan Suka? sebut dalam ni lah. Tak boleh? Boleh. Jangan. Suka sponsor SOSC. Please. Suka. So saya tengok klip-klip tu. Cakap macam ni tapi tak dinafikan realiti ni ada. Ya. Realiti ni Malah ada. lebih dahsyat. And saya ada tengok sampai cerita belakang-belakang tu, bila tengok komen tu aku geram betul dengan Tajul ni. Aku geram betul Ya ni dengan bukan Tajul Nizam Nizam. Ni risau nanti kena pukul tak keluar. Kita nak Tajul. Okey, kita kat habis. Kita nak Tajul. Sama orang sama. Orang sama. Orang sama. Orang sama. Dia kat dalam saya simpan. So Zam, mungkin boleh cerita sikit sedikit. Mungkin tak ada saja je. Orang dah kenal lah pun, tapi saja untuk kita formality kononnya. Perkenalkan sikit diri mungkin. Okay, sure. Saya di sini. Bukan selalu saya Nizam Zaidi kan. Nizam Zaidi. Umur begitu umur rahsia lah. 3 series. Seorang pelakon baru dan masih belajar. Setiap tahun, setiap hari, setiap saat saya masih belajar. Saya merupakan seorang pelakon filem, drama, telemovie dan apa-apa saja yang berkenaan dengan lakonan teater. Selagi ada permintaan dan selagi relevan di mata anda, hubungilah saya di nombor. Sedap. Zam, daripada UiTM? Saya first belajar acting masa dekat Finas. Finas. Ambil technical dengan theatre acting. Masa tu cikgu saya, Cikgu Ava Vanja, Hasnul Rahmat dengan Cikgu Linda. Faham. So mereka-mereka ni yang memberi input-input tentang acting lah. Tetapi first saya berlakon umur 8 tahun. Tak pernah tengok kan? Drama ke apa? Dia macam ada scene saya ada 3 scene. Satu dekat kereta api, satu dekat rumah, satu dekat sungai. Yang masa umur 8 tahun tu? Masa umur 8 tahun tu. Yang jadi director masa tu arwah Pakcik Osman saya. Dia masa tu one of the top student lah dekat Staroba. Dia ada group sekolah Tunku Abdul Rahman, tapi dia orang namakan group dalam Staroba. So dia arwah, lepas tu dia ajak makcik saya, Chu Nur Hayati, jadi mak saya. Arwah Cik Osman saya, dia direct, dia jadi ayah saya. And then saya lah umur 8 tahun. Cerita dia, scene dia macam orang tengah Sumbangsih nama tajuk dia. Tapi tak tahu sekarang ada lagi tak. Masa tu saya dipegang CD kan. Siapa lagi pelakon? 3 orang tu je. Cerita dia, saya ada 3 scene. Memang total 3 scene je. Dia RTM kan yang semua scene untuk, ya betul, untuk RTM. Jadinya ada macam seorang orang pakai songkok, dia borak pasal ekonomi dan juga ekonomi di Malaysia ini,
pendapatan yang kecil besar bla 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 bla. Itu dia masuk scene saya. Di kereta api. Masa tu kita shoot dekat Greek kalau saya tak silap. Kereta api Greek. Nampak budak jalan. Lepas tu masuk balik orang tua lah. Masuk balik yang pakcik tadi. Dia cakap, okay jadinya masalah dalam negara kita, kebanyakannya mereka yang berumur sekian-sekian dalam keluarga ini masuk scene dekat rumah pula. Lepas tu masuk scene dekat sungai tu. 3 scene. Lepas tu dah habis dah. Itu macam mana khidmat masyarakat? Lebih kurang. Iklan khidmat masyarakat macam tu? Iklan dia macam borak pasal interview about this Malaysia punya pendapatan kecil, pendapatan besar semua kan. Kan. Lepas tu bila tengok habis dah RM50. RM50 dapat masa tu banyak lah. Banyak. Besar lah. Dan tu besar lah. Kalau pergi boleh mention billion ke apa semua? Boleh. Pergi billion banyak lah barang dapat, beli mainan je pun. Tapi apa yang saya nak ceritakan, first masa dekat scene sungai tu sejuk tau. Kalau tak dia orang nak buat pagi, tapi pagi tu mungkin tak sempat sebab dia orang nak target satu hari tu je. So pukul 9 malam lepas isyak macam tu kita masuk ke sungai. Saya seorang je, lepas tu ada seorang pakcik, one of the crew, dia guide. Okay, mandi kampung bukan macam mandi biasa dia kena rendam naik macam ya ke okey. Cuba buat. Macam okay, kena buat dah ke? Okey, buat benar. Okey, jom clear set. Masa saya tak tahu apa, saya dengar ayat-ayat macam tu lah yang sekarang baru saya tahulah. Okey, saya tengok semua orang dah hilang. Mana semua orang? Okey. Pakcik, tak apa, dia duduk situ kan. Sebab nak take. Masa tu nak take. Sebab nak take. Betul. Kita budak mana tahu apa aku kat sungai tengah malam aku biar aku macam ni kan. Kita ada kat sini tengok ni ada kamera semua. Tapi jangan tengok kamera kan. Okey. Kita macam tengok blur-blur kan. Okey Nizam, dah boleh Okey. Okey, mandi macam kita buat tadi, jangan tengok kamera. And action. Betul dalam hati saya masa action kan. Dia orang tak peduli kat aku ke, sejuk kan. Aku dah budak lagi kan. Korang kejam je apa semua. And lepas tu dah lama tau. Lepas tu, okay buat lagi. And then cut. Bila cut je, semua rush masuk dalam set. Dapat air panas, minum panas. Dapat toilet panas. Yang that time, at that particular moment, 8 years old, saya rasa macam, wah, korang hargai aku sangat-sangat lah. Baru rasa. Saya rasa dihargai. Saya terharu lah. Maksudnya that time punya age macam, betul lah. Bestnya. Semua tanya okey ni nah tuala panas masuk macam okey kan. Padahal kita okey je. Padahal sebelum tu rasa macam sial apa benda ni tinggal aku seorang-seorang kan. Lepas tu saya terus terlintas nak jadi pelakon lah besar nanti. Dekat situ first. Itu first yang rasa apa cakap, tercetusnya dalam apa orang cakap hati saya lah, kira aku nak jadi pelakon. Masa tu kayaknya daripada pakcik tu lah. Daripada Cik Osman saya lah. Yang mengenalkan saya dalam like this industry. Faham. Bermula daripada situ. Ini saya cut it short lah sebab panjang bro. Kalau nak cerita kita kan ada lagi satu session untuk perjalanan saya je. Nanti kita book Nizam sebulan untuk cerita ni saja. Kita buat series by series. Kita buat series. Kita buat episode. Saya lock kita akan habiskan. Admin please lock. Suka. Kita masukkan suka. Suka? Sponsor. Lepas tu saya cut it short. Saya di sekolah saya ambil kebudayaan dalam pengakap semua. Walaupun bapak saya cakap saya memang kuat berlakon, otak lah. Daripada kecil memang otak lah. Memang kalau layar buruk memang nombor satu bro. Kan pergi sekolah tak nak basahkan kasut. First second kasut basah lagi. Hujan tak semalam ni sampai pergi basah. Sakit perut, sakit sangat ni kan. Sakit perut. Okey bapak percaya lah kan. Tapi bapak saya lepas habis sekolah boleh cakap, papa tahu kamu otak semua tu. Tapi papa layan kan je. Kan sakit perut bila time tengah hari nak pergi main elok sihat main sihat pula. Jumpa bapak kamu cakap sakit perut. Sakit perut sikit lah kan. Kita hidup ni penuh dengan lakonan. Dan memang kita perlu berlakon. Sekiranya kita tidak berlakon, susahlah kita nak PR. Maksudnya nak public relation dengan orang mahupun family kita sendiri. Saya setuju, kena ada seni berlakon tu juga. Betul, benar. Saya cabar awak untuk tidak berlakon satu hari. Maksudnya awak bangun tidur, jangan berlakon dengan sesiapa pun. Mama kan, jumpa family awak ke ataupun mak ataupun ayah sekiranya ada ke mak saya. Jumpa mak kita, jangan berlakon. Kalau dia tanya, dah makan ke Miro? Dah makan lah, mak nak makan lah. Kau cakap macam tu tengok. Tak kena sebab betul. Tetapi kan mak kita kan, kamu ada masalah ke? Tak ada masalah. Mak ada masalah.
it's gonna be a big problem bro. Betul. Tetapi disebabkan kita bangun, kita tahu ruang kita di dalam rumah family contoh. And then kita kenal watak itu adalah seorang ibu. Adakah cara engkau melayan seorang ibu begitu? Tidak. So automatically masa memori react, and then kau terus dah tak apa, mak dah makan dah, mak makan dah. Atas nama menghormati. Atas nama menghormati ibu. Cuba kalau adik engkau lalu situ, adakah engkau akan intonasi yang sama? Tak. Adik makan tak dapat. Makan lah, aku malam makan lah. Ataupun mungkin lebih kasar lagi. Alah, makan, engkau habiskan aku punya nasi lemak semalam. You know that thing. Kenapa engkau berhak dan benarkan kata-kata itu keluar daripada mulut engkau? Sebab dia adalah adik. At the same time you give respect to her ataupun him. Benda begitu. Jadi Kak Syak masuk balik yang tadi. Lepas tu habis sekolah, saya dah cakap dekat diri saya nak pergi cari impian saya, kejar impian saya dekat KL lah tempat dia. Sorry, habis belajar. Habis. SPM. Form 5 habis. Kita SPM je. Tetapi alhamdulillah pengajaran yang paling penting dan bermakna buat saya adalah perjalanan pengalaman hidup ni. Itu lagi wow lah. Sebab saya suka merantau. Tetapi yang belajar, ambil sambung belajar apa semua, dia lagi bonus lah. Betul. Of course. Lepas tu terus habis tu pergi masuk Finas and all that. Habis tu panjang lagi. Panjang lagi. Tapi saya make it short. Make it short. Make it short lah. Saya pergi casting apa semua. Masa tu mana ada casting, ambil Sorry, sosial semua tak ada. Kiranya time tu kau dekat Ipoh lah time tu. Perak. Baru berhijrah ke Kuala Lumpur lah. Berhijrah ke KL. Bapak saya risau lah, kamu buat apa KL? Bapak pinjam lah, nak pergi cari kerja semua kan. Kamu ada kerja semua? Tak, okay nanti come back balik. Itu dah ada semua kan. Saya nak pergi sana, saya kena cari tempat kerja, tempat tinggal. Masa tu umur 18 lah? 17, 18 lah. So saya cakap bapak saya dah ada lah. Padahal tak ada pun ni. Cuma kenalan je ada kan kat sana. Kerja mana? Kerja kedai makan. Tempat tidur, dia sediakan tempat tidur sekali. Tempat tinggal semua. Betul. Betul kan? Kamu jangan menyusahkan. Sebab saya ada saudara mara saya dekat sini juga dengan kakak saya. Tapi papa saya, pasal dengan papa saya tak suka saya menyusahkan orang. Dan bila saya cakap, okay, sampai bab tu saya cakap, okay, papa jangan risau, ni sama boleh. Duit ke? Tu nak pinjam ni. Masa tu mungkin daripada RM100 yang dia ada, dia bagi saya RM76. Sebab RM76 tu buat modal saya pergi ke KL. Dan saya tahu dia dah pakai duit yang tu buat makan apa semua, dan dia bagi, I think everything, it's not everything, tapi untuk poket dia aku ada RM76 lah untuk anak aku. Train daripada Ipoh ke KL, like masa tu bukan ATS lah, 3 jam lebih, 4 jam lebih, yang ada apa gerabak yang boleh hisap ukuk tu semua kan dulu lah. So pergi masa tu pergi terus Bukit Bintang, ada first KFC Bukit Bintang, itu first tempat saya kerja kat KL. Bukit Bintang. KFC Bukit Bintang. So make it short lagi, kerja tak ada apa balik. Kan, tapi sebelum pergi balik casting. Masa nak pergi KL balik tu, jumpa orang dekat gerabak tu juga kereta api. Saya ada lighter, tak ada rokok. Orang tu ada rokok, tak ada lighter. Borak isap rokok kan. Dia cerita ni, saya make it short lah. Dia cerita, kamu tahu tak ada uji bakat dekat Finas lakonan, kamu minat lakonan ke? Muka saya memang flat face, macam straight face, macam lakon lebih kurang lah. Tapi dalam hati, aku minat lakonan weh. Best, sebab aku best. Kenapa? Memang itu pun. Memang itu pun. Tapi luar macam, kenapa lah? Kenapa tak nak orang nampak yang kita ni excited ke atau macam mana? Cover. Dia macam, tak nak nampak excited tu. Okay. So macam, boleh lah. Tambah lepas habis sekolah, merantau, nak buat macam cool lah. Macam, first time in my life, like, I have no parents that guide me, no brothers. Aku ada kat KL ni bro. Aku kan, on the way, aku isap rokok kat gerabak siapa kan. Rare ni kan. Borak dengan dia nak pergi sana dekat Wangsa Maju, ada interview untuk kilang soya ke pun entah kan. Semoga kalau dia tengok lagi, semoga dimudahkan urusan dia. Amin. So cakap, boleh lah macam tu lakonan. Tengok dekat Finas ada, dekat TV ada iklan pasal mencari bakat semua kan, pelakon dengan pengacara. Ada tertengok juga kan. Jom kita pergi nak? Dia cakap, betul lah nak pergi. Tak apa, jom pergi. Aku pun kilang soya aku kat Wangsa Maju. Kita apa tu, the guide. Kita pergi sini macam, okay jap. WhatsApp, sorry maaf saya. Message. Message. Aku ada nak pergi interview ni, casting ni. Ni best ni. Kita postpone dulu jumpa kita kan. Nanti masa tu nak dekat tahun baru kan.
Okay. Satu lebih minta maaf. Panjang. Ini tak panjang. Nak make it short kan. Untuk first babak. First apa episode daripada banyak lagi. Okay boleh. Jom. Pukul 1 lebih. Train sampai 5 lebih, 4 lebih. Tidur dekat Central sekejap. Power nap sebab nak kena tunggu ETS. LRT. Monorail. Bukan monorail. Ada yang apa? KTM. LRT Star tu kan? LRT Star. LRT Star. Boleh buka. So pergi dengan tidur, berbekalkan tidur yang sejam lebih. Tapi power nap lah. Dapat power nap lah. It's okay. good lah kan. Pergi ke tu, Wan Semaju tu, saya pun dah lupa lah. LRT ke apa. Lepas tu naik bas pergi ke Finas. Saya ingat lagi masa tu yang jadi cikgu dia, yang jadi juri dia, ada Radhi Khalid, ada Kak Eli Surati, yang saya hormati. Lepas tu ada Wahid Senario, and then ada seorang lagi, saya tak berapa ingat nama dia. Dalam ramai orang, tapi dalam group tu sepatutnya dia ada, everyone have their own dialogue. Okay. Tapi semua orang dah ambil aku nak ni kan. Saya tak ada dialog bro. Saya cakap, dah habis lah dialog dah habis. Tetapi sebab ada 8 orang tau. Yang ada tu 6 orang. So ada 2 orang tak ada dialog. Perempuan ni dengan saya. Macam kita nak buat apa ni? Kita tak ada dialog. Okay, kita jadi ni dah. Jadi macam aku jadi boyfriend kau. Kau jadi macam girlfriend kepada dia kan. Skandal apa semua kan. Okay lah boleh. Lepas tu borak dengan group semua dah tak. Yang orang dalam group tu dah tak fikir kita orang lah. Sebab dia orang nak fikir dialog dia orang kan. Aku macam orang betul-betul fokus ni kan. Cakap okay masuk. Group kita masuk. Okay, saya dengan saya tak ada dialog tu. Dia orang pumpang. Okay, this is the time yang kita kena masuk. Saya hold dia punya hand, pegang. Ya, dia pakai long sleeve kan, pegang, tarik. Saya minta maaf. Saya sekarang dengan dia. Itu semua macam terpinga-pinga. Kau ada dialog tadi? Rehearsal tak ada. Kau ada dialog kan? Tak, kenapa kau dengan dia? Yang lain semua macam ni kan. Saya diam. Saya minta maaf. Saya tak tahu dialog saya. Flat face tu. Okay, cut. Okay. Semua kena saya second last. So, perempuan tu last kali dari sini. Bagi komen. Sampai kat saya. Ni, kamu nama apa? Saya Nizam. Saya Kak Eli saya tengok. Oh, daripada Perak ya? Orang Perak lah ni. Kamu anjay. Kamu ada dialog? Rasa tak ada dialog itu kamu tambah sendiri ya? Saya macam nervous tau. Takut dia marah. Alamak, saya tambah. Kamu bagus walaupun kamu tak ada dialog tapi kamu lontarkan dialog itu dengan cara dan keadaan yang tepat. Maksudnya situasi itu. Kamu boleh something like dia compliment lah kan. Dia compliment. Okay, yang betul baru pergi kat perempuan tu. Yang mana tak ada dialog play well juga. Pendekkan cerita. Kita orang 2 orang dapat. Dengan perempuan tu? Dengan perempuan. Yang kawan lelaki tu? Tak dapat. Itu saya awal tadi saya cakap semoga dimudahkan urusan bro. Semoga jadi toki dekat Kilang Soya tu ataupun lebih bagus insyaAllah. Sebab dia asbab juga saya jumpa dengan dia yang bawa okay. So itulah titik mulanya. Itu titik mula. So make it short lagi. Last one. Macam okay. Make it short. Habis balik Ipoh macam tak ada apa lah. Tak ada 3 bulan 4 bulan bro. Tunggu apa-apa dia orang call hantar surat. Tak ada 4 bulan. Saya dah fed up lah macam okay. Main bola. Tengah main bola saya main goalkeeper. Tengah main bola kan. Lepas tu handphone bunyi. Kenit. Kenit. Cakap apa benda ni? Apa? Kenapa? Kamu ni apa tak surat daripada Finas? Finas? Bro terus bergerak bro. Bola masuk gol. Oh Nizam mana? Balik kan buka surat. Tahniah anda telah dipilih menyertai bengkel lakonan untuk technical acting dan theatre acting. That was the first. Saya pergi sini dengan tak ada tempat tinggal, stay kat rumah member yang apa rumah saudara rumah dia. Banyak alhamdulillah syukur dan terima kasih kepada arwah Cik Osman saya tu. Family dia maklum dengan abang Lil. Saya panggil abang Lil lah. Dia orang yang berbesar hati untuk tak apa Nizam boleh duduk sini, stay sini. Saya banyak berjasa. Tak terbalas lah. Ramai sebenarnya ramai kan dalam perjalanan sampai mereka sekarang. banyak berjasa pada saya lah. Saya tak terbalas jasa budi mereka kan. So sambil belajar tu kalau korang ada nanti korang tengok Nora Pedoman first my video clip. Arahan anak kepada arwah which is that Khalil Encik Gumuk. Saya panggil dia Encik Gumuk. So dia kalau korang Nora video clip Nora Pedoman. That was first. Memang kalau orang cakap kayu jati mahal,
Yang ni saya tak tahu kayu apa. Saya tengok balik macam, uish, kayu apa ni aku ni, nervous bro. So itulah dia. Faham. Nanti kita sambung lagi lah, panjang nanti. Saya Sebab seorang tak cakap. kata kita lock sebulan kan. So Suka akan sponsor kita. So insyaAllah. Back to benda yang viral sekarang ni. Dan drama, bukan benda, drama yang viral sekarang ni, Zam. Ramai yang apa, dari sini pun kita ada peminat-peminat ni. Kita ada Kila ada, kita ada Tira ada. Say hi. Say hi. Suara sikit hi. So drama yang viral sekarang ni, dia bukan syurga. Bro, first time bila dapat skrip tu, rasa apa bro? Kini baca tu terus yes, terus terima ke, ataupun sebab dia adaptasi novel lah. Ya. So is it terus terima ke, ataupun tidak. aku berganding dengan siapa, aku partner dengan siapa? Is it sebab saya lebih pada story itself. Is it sebab Nuha tu lawa ke apa? First saya tanya cerita tentang apa, perwatakan. Itu standard bila ada tawaran dan itu saya. Sekiranya orang lain saya tak tahulah bagaimana teknik mereka atau kaedah mereka. Saya tanya apa cerita dia, sinopsis, kalau ada skrip boleh bagi, and then perwatakan dia. And then dia cakap this is about like domestic violence, orang dera. So saya macam skeptical lah, macam boring. Tapi macam tak apa, bagi kita orang tak ada skrip ni, kita ongoing. Masa tu ongoing lah, which is sekarang pun kita orang tengah ongoing, maksudnya skrip sedang dibuat. Dan sekarang ya ke? Sedang buat. Maksudnya akan lepaskan 1 hingga 4 dulu, atau 1 hingga 8 dulu. Lepas tu dah masuk set pun 8 hingga 16 macam tu. Block by block kan. I mean like kebanyakannya ada yang dah siap production, ada yang tidak siap. Tapi dua-dua ni ada pro and con dia. Okay. So balik pada tadi, ya ke, bagi sinopsis, saya tengok sinopsis macam okay, sakit. Apa benda ni kan, kenapa dia macam ni? Dia apa? Dia bipolar? Dia borderline personality disorder. Tetapi masa itu tidak dikupas lagi. Dia hanyalah seperti buah oren yang datang macam okay, buah oren biasa je. Kan? Tetapi bila pergi meeting kan, boleh kita meeting dulu kan. Pergi meeting, saya baru kupas buah oren tu, analogi lah. Buah oren ni dibuat daripada ni, diimport daripada sini, dan buah oren pokok ini, maksudnya analogi adalah watak ini ada sakit. Dan dia berbuat begitu bukan kerana jealous, yang orang waras jealous lain, orang yang tidak waras atau orang sakit ni lain. So dia ada sakit itu, sekian-sekian, and then baru at that moment saya cakap, ini adalah satu benda yang aku nak, cabaran. Dan sebelum ambil job tu pun, saya lepas tu saya shoot dengan Kiraman, mental juga, tapi PTSD, post traumatic syndrome disorder. So itu macam hilang ingatan. Yang ni sakit juga, mental juga. Lepas sebelum tu shoot dengan Mak Idham sama juga, dia macam mental. So tanya diri, aku memang fasa mental ke apa ni kan? I mean like no hard feeling pada pendengar. Memang sekarang kita dalam situasi dan keadaan yang tekanan. Jadi harapnya sesiapa yang keseorangan itu, jangan keseorangan lah, PSA. Jangan keseorangan, dapatkan khidmat bantuan ataupun orang yang terdekat, borak dengan mereka, berbual. Yang mana anda percaya, berbual. Jangan seorang. Okay. Saya tengok macam okay lah, cuba lah kan. Okay, so bila balik saya buat research, saya buat homework tentang BPD ni, bro, gila. Saya baru dapat tahu, sebab kita tak ada input, tak ada ilmu. So macam yang kita tahu apa bipolar and all that, tetapi ada this borderline personality disorder. Dia termasuk dalam cluster B. Dia ada cluster A, cluster B, cluster C. So cluster B ni ada narcissistic, emotional unstable, lepas tu compulsive disorder, apa semua. Dia adalah penyakit yang dia tidak boleh rasa ditinggalkan. Dia tidak boleh, bila dia sayang seseorang, dia setiap perbuatan dia nak validation daripada orang itu. Contoh macam ini contohlah, saya bercinta dengan seseorang, sayang ni, awak memang rutin awak bangun pagi, pergi breakfast, lepas tu tengah hari awak akan text, ini text lah, awak breakfast, text. Okay, kan awak cakap report dekat saya contoh kan. Okay. Tetapi pada hari itu dia tak report. Awak tak report sebab awak jumpa bos. Okay. Tak sempat, bateri mati semua. You in your situation.
I don't give a F. Okay. Betul. Aku tak kisah pun lah sebenarnya. Betul. I don't give a favor lah. I don't give a Okay, maafkan saya. Jangan cakap lah. The F word. Okay. So naif. Yeah. So dalam situation tu saya macam saya tak kira. Kalau Melayu dia lah. Saya tak kira. So bila awak tak memberikan respon yang selama ini saya dapat, saya resah. Ini kita berat pasal ada penyakit lah. Resah. So bila resah, try to husnuzon. Okay, tak apa, okay. Petang, masih belum lagi. Padahal awak dengan bos awak, bos pula pergi ajak pergi makan. Bateri tak Bateri tak ada ni. Kabel minta semua tak ada dia. You in your situation. Ya. Betul. Jujur pun. Dan awak memang nak report. Tapi saya dah petang dah ni. Okay, bos dia siapa bos dia? Dia dah start. Dia dah start fikir lain lah. Dia dah start fikir lain. So bila satu thought dia dah orang cakap otak dah stimulate, dia akan pergi ke ting. Dia bercabang-cabang lah dia. So daripada kenapa dia jadi mengapa macam ni? Bagaimana misal kata dia mengapa, bagaimana, kenapa, di mana. 5W1H tu keluar semua lah. Betul. Okay. Yes. Dalam aktif ada benda tu. So dia dah start sampai tahap daripada thought tu dia boleh jadi perbuatan. Maksud dia, kita as a manusia yang normal, kita ada thought macam, dia dengan siapa tak apa, husnuzon. Kalau even though, tapi aku nampak dia dengan seorang, tak apalah, nanti aku balik tanya. Bro, it's not gonna happen to someone that ada BPD, bro. Dia akan cari siapa staff yang pergi sekali. Contoh macam, dia tahu, Syaz, kawan dengan kau rapat. Saya akan call Syaz. So, daripada thought itu, yang sebenarnya hanyalah thought, tapi dia dah membenarkan dengan perbuatan, which is tanya Syaz. Syaz, Miro kat mana Miro meeting ni dengan bos semua. Ya ke meeting? Okay, tak apa nanti ni kalau nampak gitu boom. Dia terus evolve dengan Syaz pula. Aku rasa Syaz pun sekali dengan Miro ni. Dia orang aku rasa dia orang pergi Huha ni. So daripada perbuatan yang call Syaz tadi, dia jadi pergerakan yang apa lebih ekstrim, which is benda tu kunci evolve kereta, start kereta, pergi cari awak dekat office. That kind of a thing. Sampai bila sampai awak, saya jumpa masa tu awak dah balik office dengan bos semua ada kat office. Saya jumpa ada kat office. Kenapa tak nak update saya? Awak baru nak cakap ni. Tak, sebenarnya macam ni. Saya dengan bos tadi makan kabel semua tak ada ni, baru balik office. Ya ke balik office? Dia dah start lagi. Pada awak begitu benda yang betul ni. Tetapi saya rasakan benda tu memang kalau ikutkan kebetulan ataupun keadaan itu. Tetapi BPD ini dia dia ada 1 to 10 punya kind of level BPD lah. Yang saya cerita ni adalah daripada Tajul punya kind of BPD. Yang even ada yang lebih worse. Which is what I'm gonna say is I will blame you back. Saya akan salahkan dia balik. Salahkan awak balik. So dengan awak begitu benda jujur tu semua kan. Saya punya reaction macam okay. Ya, tapi ni dalam ni lagi ni. Okay. Dia tak clear tau. Dia tak clear. Sedangkan benda itu kalau ikutkan pada kita manusia dah tahu kau begitu kada betul. Itu normal. Normal. Okay. Pendek cerita balik macam okay kan. Tapi saya tak okay, bro. So second time dia masuk hari kedua pula. Terjadi lagi. Tetapi kali ini awak bukan awak ada phone semua okey, awak update kat saya, tetapi awak tidak ada kat tempat itu. Sebab apa? Disebabkan kejadian pertama itu, second day tu ataupun hari-hari seterusnya, saya akan pergi ke office awak pula. Awak kat mana? Saya ada kerja ni. Kat office ke? Dia dekat area sini kat office buat kerja. Dah pergi untuk stok pula. Yang tak pernah kan? Padahal awak betul kerja ni. Tetapi mungkin kerja tu awak ada dekat urusan kerja yang bukan dekat office pun. Nak jadikan cerita, saya ada kat office awak. Kau betul ke kerja ni tu? Aku kat office kau sekarang. Syaz message,
dia kat office tu, dia tak tahu ke kau pergi outstation ataupun kau pergi dengan bos kerja ni. Asal aku rasa ni macam drama dah ni. Bro, yes bro. Asal And aku then rasa... you in that situation, bro, masa tu I terus burst je. Message I call banyak kali. You rasa aku dengan bos ni. So you tak ada niat tapi you silent and then you end call lah. Saya punya station, kau okay. Okay. Dia seolah-olah macam mengiyakan apa yang kau fikir masa tu. Yes, apa yang dia fikir masa tu. So balik same ataupun I don't know, like jumpa same situation. Tapi you nak beritahu perkara yang betul. Awak beritahu perkara yang betul tak? Saya memang semua awak, bukan silap awak pun. Semua awak just cakap pergi kerja. Normal Monday, hari-hari yang biasa. Tetapi awak tak mention, takkanlah nak mention saya pergi kerja sekian-sekian dekat sini tapi ini tak ada kat office. Detailnya nak tahu kan? Ya, saya dah gerak ni. Saya dah sampai saya ni. dah sampai Kejap ni. lagi saya nak masuk meeting ni pukul 8.2 minit. Ya, sampai. Tetapi disebabkan bagi BPD, Dia perlukan tu. aku perlukan tu. I need that validation sebab engkau first. Nampak? Dia tak melepaskan yang first tu. Yang first tadi. Yang tu pun tak selesai. Tak selesai. Second Yang ni second pula. aku dah build up. So, build up. Sampaikan satu tahap saya tak realize benda tu. I mean like sesiapa yang ada BPD dia tak sedar benda itu. Tajul tu lah. Tajul lah. Tajul. Tajul tidak sedar benda itu, perkara itu. Tetapi yang efek dia adalah pasangan dia. Dan itulah kena pada Nuha tu lah. Itu yang kena pada Nuha. Daripada satu ke satu. Itu benda tu dia build up tau. Rasa penat. Ya. Rasa penat. Betul, bukan sebab bila Nizam cerita, aku rasa aku masuk dalam Dunia. into that situation. Kayaknya orang yang ada BPD BPD betul. kita rasa macam Terberak ke? bukan. Tak, dia nampak dia macam okay. tense. Kila awak rasa tak benda tu? Kan dia tense kan? Tense. Dia rasa macam dia rasa betul. gitu. So itulah. Itu Zam, okay. one of it, So, tanyalah. Perlu dah tanya dah. Okay. Enggak tanya. Ada okay. Saya percaya yang Nizam tak ada benda tu. InsyaAllah, Alhamdulillah nanti nak habis shoot ni kena check juga. Sebab I'm into it bro. For this character. Sebab kan cara bro cerita pun saya rasa macam betul pelakon lah. Memang betul dapat rasa lah bercerita. And flow dia and sampai faham that penyakit. Sampai boleh mendalami, boleh bawa perasaan tu. So itulah sampai saya nak tanya, bro tak ada benda tu kan? Tak ada. Pengalaman sendiri tak ada kan? Sebelum ambil job ni tak ada lah. Macam saya cakap sekarang mungkin saya nak kena check balik. Sebab minta maaf lah, saya nak kongsikan sikit. Dia ada, for me, bila saya berlakon, 3 perkara. Hati, akal, jasad. So, yang selalu ditipu adalah badan, jasad kita. Jasad. Maksud dia nak buat sesuatu perkara contoh air panas ni, contoh air panas. So kena challenge minum air panas ni. So fikiran you tahu, akal kau tahu ini panas dua air ni, tapi hati kau kering. So bekerjasama. Boleh kita kering, okey. Boleh boleh minum. Few second tak rasa. Lepas tu siapa yang paling rasa kesan tu? Lidah, jasad, badan. Sama juga dalam acting. Okay. Bila dalam acting, banyak scene yang kena pergi loud, pergi high, like memang tinggi. Dan kalau tak tinggi pun tapi dia dengan mentality ataupun that thought yang berat. Setiap hari saya di set bro, akal tahu nak kerja. Okay. Hati kata tahu. Okay, kita bekerja ni. So badan dia terkejut tau. Bila habis certain scene, kalau dia tanya orang kat set, memang habis, wah kau dah kat. Okay, kejap. So, saya akan pegang dada saya. Astagfirullahaladzim. Tenangkan balik jasad. Sabar. So, akal dengan hati
sama-sama tenangkan badan. Relax, jangan terkejut sangat. Relax, ni kerja, ibadah. Sebab bro, saya dengar cerita daripada set sebelah ada Imam Embong. Saya dengar cerita. Dia bawa heavy juga. I mean like dia punya watak. Ini cerita betul and boleh cerita. Saya boleh di-share kan sebab saya ini for kebaikan lah. Sebab yang untuk compliment Emma juga sebagai seorang pelakon yang berkaliber. Dia yang baru-baru ni cerita apa yang dengan Azan Rani tu. Nur. 1000 tahun. 1000 tahun. 1000 tahun. Nur adalah watak Nuklidia. 1000 tahun. Betul. Yes. 1000 tahun. Okay. Cerita tu heavy bro. So dia bawa karakter tu. Ini yang saya dengar side Imam Maimbong lah. Tetapi saya tahu semua pelakon dalam tu perform. Dan team kudos to team 1000 tahun. Best. And then saya dengar this person yang cakap dia bawa sampai dia nak pengsan. And then benda tu saya alami juga. Dia macam nak pass out tapi saya tahan. Tapi apa yang buatkan saya terjentik hati saya adalah doktor cakap sikit lagi kalau tak pergi ni check dia boleh datang stroke. Saya dengar tu I was like zoom. So saya dengar perbualan this person yang cakap pasal tu. Dia ni kira macam orang rapat juga dengan Emma, PA ke something like that lah. Tapi dia tahu this situation. Saya dengar dia cakap tapi kepala saya melayang ni. Macam aku banyak. Yes. I in my zone state tau. Macam banyak ni aku buat ni. Kau okay lah Azam. Look that time. Betul. Oh sekarang Emma macam mana? Dia okey lah tapi tu lah heavy. Okay. Bro, habis duduk dalam kereta saya termenung tau. Ya Allah. Risau. Sebab saya tak pergi check lagi ni. Saya tak pergi check, tak pernah check. Tapi ada sometimes bila balik kan, scene sampai pagi, tengah pukul 12 lebih. Yang patutnya badan tidur tapi engkau menjerit. Engkau fikiran yang patut kau tenang, fikiran kau tak tenang. Sebab apa? Saya mengizinkan fikiran saya untuk fikir tentang watak itu. Saya macam risau lah. Dan satu je lah, saya minta pada Allah je lah. Ya Allah, lindungilah, kuatkanlah aku daripada segala kelemahan ini. Lindungilah aku daripada segala kejahatan atau ketidakbaikan yang datang pada diriku. Ya Allah, maafkan aku. Ya Allah. Itu je lah kekuatan saya boleh dapat bro. Sebab kalau ikutkan saya tak kuat lah. Serius saya tak kuat. So itu yang rasa bila soalan saya tu kemungkinan bro ada ke tak ada, takut benda tu effect. Takut ada. Betul. Sebab saya punya saya punya kaedah, bila saya di set saya pakai baju ataupun attire ataupun something yang prop ke ataupun sesuatu yang saya tengok yang saya perlukan karakter tu untuk pakai. Saya akan in character, which is kebanyakan ni dekat dalam set. On set. Sekejap. Tapi ni Nizam betul Nizam sebab tidak ada apa-apa yang berkenaan dengan tajuk. Takut tanya dulu. Takut. So bila saya on set dia adalah 70% tajul, 30% Nizam. Dengan which is yang boleh head control. Jujur saya cakap saya tak tahu orang lain macam mana. Mungkin ada yang bagi 100%, tapi saya tak boleh bagi 100% tajul sebab kalau aku 100% tajul kau tak boleh kerja dengan aku. Faham tak? Dengan 30% tu Nizam, 30% Nizam tu ada 10% untuk aku terima kau punya direction, 10% untuk aku kenal siapa sparring aku, dan 10% adalah untuk aku know how to on dengan off. Tapi mustahil tak Nizam boleh buat tu 100%? Capability seorang Nizam boleh into that 100%. Kalau dalam bahasa mulut dan ringannya adalah I do 200%, tetapi jujur saya cakap 70% saya pun bro gila lah. I mean capacity saya lah. Sebab tu saya berani cakap 70% and 30% Nizam. So bila saya offset 30% 70% adalah Nizam, but 30% adalah tajuk. Masih lagi ada sisa. Sebab saya tak habis shoot lagi ni. Saya masih 10% tu lah dia punya thought kadang. 10% itulah dia punya keinginan ataupun that desire. Dan 10% itu adalah dia punya yang cakap okay tajul that thing. Contoh dia, saya borak dengan awak sekarang as a Nizam. Tapi bila saya seorang dia macam Miro ni betul macam ni. Dia masuk tapi mindset saya Nizam ni diam. That thing. Tapi kita okey bro, kita okey bro kita okey. Takut ke? Aku dah sekali. Dia okey Okey. Pak dah tanya tak? Tajul tanya tak, kau nampak tak cara dia tanya? Tajul tanya. Dia okey
Tapi itu dia. Psycho. So kenapa saya ada this kind of percentage sebab I have to consistent. Saya nak sustain that character. Selagi mana tak habis Selagi shoot mana kan. belum habis Kerja. shoot. Sebab Dan, kerja. Yes, yang ini paling lama yang drama saya ambil yang lepas tu lead yang sangat weight, maksudnya sangat berat. Ada weight dia punya watak ini. Saya raya, awak boleh tanya family saya, boleh call. Nizam raya bagaimana? Nizam duduk rumah je. For the first raya, saya tak pergi rumah kawan, saya tak pergi beraya rumah kawan. Saya hanya beraya dekat rumah dengan saudara terdekat. Tidak. Masa kita orang tengah puasa, bulan puasa hari tu, kita orang tengah shoot lagi cerita ni. So momentum tu dah ada untuk Tajul. Which is sebelum break tu memang scene pukul, scene kan tarik kolam apa semua kan. Nuha kat kolam semua. Break. So dia jadi macam dalaman tu, wish tengah best ni aku nak lagi kan. Tapi Nizam, aku nak gaya bodoh. Saya terbodoh lah. I mean like saya cakap dengan dad. Ya. Macam Allah, okay lah jom kita balik raya. I mean like cakap dengan diri sendiri kan. Okay, jom balik. So bila balik raya, first day, second day, bukan kat rumah. Sampai third day kan, raya macam nak masuk hari ketiga raya tu macam, wish tak boleh lah, aku nak balik lah. Kenapa nak balik Nizam? Aku nak evolve lagi, aku nak build up lagi. So daripada reason yang okay for this watak lah, kalau aku tengah kerja ni tak habis lagi. Kita break like 9 ke 10 hari. Hari keempat tu saya dah balik KL lah. Saya dah balik KL, in that mood again. So, touch okay. Here we go again. Dalam hari keempat tu dah masuk set balik? Bukan. Oh bukan, baru balik KL. Dekat KL tapi dalam zone saya. Okay. Sebab saya, saya kerja ni, saya intuit tau. Every character, bila saya lose, saya rasa semua pelakon pun mungkin of course, kan? semua pelakon intuit. Tetapi tengok bagaimana teknik dan kaedah mereka. Dan bagi saya, Nizam, kau kerja dah menipu lah. Tapi adakah kau nak menipu daripada segi rasa itu? Maksudnya adalah, saya sedar saya tidak hebat. Saya sedar saya tidak bagus. Jadi sebab itu saya perlukan tempoh ataupun masa untuk mendalami, menjiwai dan apa orang cakap, memainkan peranan bagi rasa diri sendiri, dapatkan input, segala homework tu kena buat sebab aku nak deliver ni. Kalau aku tak rasa benda ni, macam mana aku nak buat benda ni aku rasa. That kind of thing. Contoh, saya tak ada BPD. Tapi macam mana aku nak convincekan diri aku, tak payah orang dululah. Aku nak convincekan diri aku ni ada BPD. Macam mana? Pemikiran aku tak sama. Contoh dia analogi how you know you are killer even though you tak pernah nak bunuh orang. Macam mana kau nak buat benda tu sedangkan kau dapat watak pembunuh? Ni contoh. So apa, adakah kau boleh pergi beraya ni saat ni yang borak, kau pergi beraya balik kau jadi pembunuh balik? Tidak, aku tak pernah buat benda tu. Tetapi macam mana aku nak boleh cool adalah dengan cara give that input first to your muscle memory, maksudnya brain. So macam dapatkan input tu, kau pembunuh, aku pembunuh. Kau pernah bunuh orang? Tak pernah. So adakah kau nak bunuh orang? Selain itu, of course lah, tak kan. Tetapi buat research. Macam mana buat research? Sekarang kan ada cikgu kan, cikgu Google lah. So check Google, apa-apa. Cikgu. Tengok YouTube. Cik Google. Okay. Tengok YouTube ke, tengok apa-apa video. Tahu kenapa dia orang membunuh, apa motivation dia orang, apa yang apa bagi dia orang inspiration untuk bunuh. Bunuh sebab apa? And apa masalah dia orang. So kita mendalami. Yes, tapi mendalami. Mendalami into that character, itu skill. Macam mana nak build tu, Nizam? Ambil berapa lama untuk jadi betul-betul? Sebelum saya masuk set, 2 weeks. 2 minggu? 2 weeks saya dapat tahu saya akan this kind of mental punya watak. So saya dah start graph from A to Z. Walaupun skrip ongoing sebab dia adalah saya nak dapatkan that rasa. So dia agak effect pada personal. Walaupun saya tak akan cerita personal lah. Ya. Tapi dia akan efek pada personal adalah setiap kali bila saya setiap watak saya suka perhati tau. Saya seseorang yang suka observe. Okay. I'm an observer. Saya akan tengok orang. Saya suka pakai mask, pakai hood kan. So
tengok macam orang ni, adakah dia macam ni, okay orang ni biasa ni, so cakap diri sendiri. So bila dah dapat roughly macam tu, orang macam ni, balik saya akan fikir, orang tu masalah dia, kenapa dia macam ni. So do's and don't adalah do's kau positif tentang orang, tapi don't adalah kau fikir buruk tentang orang itu, tetapi hanya di thought. Dan itu yang berlaku pada this watak ini. Macam mana saya nak mendalami, saya kupas satu demi satu. First, pada teorinya saya tengok YouTube ada, kalau sekarang banyak doktor cakap buat BPD apa semua kan, tapi saya I'm hunger for that, tak puas. Macam mana, okay, dan jumpa that psychiatrist yang dia borak pasal apa, BPD. Kenapa dia orang boleh jadi macam ni, mengapa. Tapi benda ni legit ke doktor? Yes Nizam, this thing is legit. Maksudnya macam mana boleh dapat benda ni doktor? Kita orang kena diagnose dia orang dulu. Adakah daripada trauma dia punya life ataupun daripada dia orang punya kematian, ataupun dia orang pernah melihat, dan kebanyakannya daripada keturunan. Genetik lah. Genetik. BPD datang daripada genetik. Ya, kebanyakan daripada genetik. Dan dia sangat rare benda ni. So, kes tajul sangat rare. Sebab dia lagi rare. Dia 1.5% to 15%. BPD tu dah rare dah. Tajul, dia boleh pergi kepada MPD. MPD? You guys know what MPD is? MPD? Multiple Personality Disorder. Oh, lagi darab lagi lah. Tambah lagi. Dia mungkin daripada kluster B tu, kalau diagnose, dia susah nak pergi ke kluster A ataupun C. Tetapi bila disebabkan kejadian yang berlaku dalam hidup dia, possibility untuk kluster C dengan B ni, dia dapat kluster C. Kluster C is more worse sebab dia avoidant, dia paranoid, dia tak percaya orang, even though family dia dah macam I don't give a I don't give a F word. Okay. Maafkan saya. Yes, aku tak peduli lah. Yeah, kan? Aku tak peduli. Tapi aku rasa semua orang tak percaya. Jom keluar. Tak apa, kau pergi lah. That kind of. Itu yang berlaku pada Tajul. So macam mana saya nak balik pada soalan tadi ya. Saya duduk dalam bilik macam biasa lah. Talking to the mirror again lah. So as a pelakon memang bercakap dengan cermin tu itu memang salah satu teknik. One of the teknik. Tetapi untuk mendapatkan ramai orang menggunakan cermin untuk dapatkan reaction apa semua kan. Saya tidak. Saya bercakap dengan cermin. Maksudnya bila tengok kan, okay, baik. Tak rasa malu Zam? Kan bila kita bercakap kalau macam malu. Sekiranya Miro bercakap dengan Miro akan malu. Tapi bila Miro bercakap dengan, contoh lah, Miro bercakap dengan Mir. Okay. That another personality yang lain. Contoh nak cakap, Nizam, okay, baik. Kau okay tak? So once that split second tengok, kau okay tak? Lepas tu baru Nizam balik. Alamak, takut. Ya bro, this thing. I don't know how to say this, but saya macam tu. Semua watak bro. Kalau pernah tengok cerita filem Mama, cerita Rempit 2, That Spark, and then semua cerita lah, saya akan intuit. So bagaimana saya nak intuit untuk membenarkan jiwa dan roh itu, roh kita lah. Tetapi that jiwa untuk pinjam masuk dalam badan kita, we have to create that. Rasa itu. Macam tu. Kau faham tak? Kau bercakap dengan cermin, tapi kau bercakap, kau kata je. Yes, that thing. So kena ada dua. That kind of. Penat lah. And then Serius. okay. Make it short lah. Contoh lah. Make it short lagi. Saya bagi contoh. Untuk dapatkan rasa itu, jiwa itu, kita kena membenarkan dia juga. Macam nak membenarkan dia? Contoh Syaz dengan Miro dapat interview dan dapat kerja as a lawyer. Contoh. Okay. Lawyer. Okay, first tengok cermin. Okay, aku jadi lawyer. Dua-dua sama lawyer kan. Tapi sekejap, lawyer nak kena clean shave ke? Tak clean shave So
tanya diri. So Syaz dalam situation split tapi korang dekat space korang masing-masing. So Syaz dengan Miro, aku dah clean sheet boleh kot. Okay. Tapi you macam sekejap, lawyer clean sheet ke tak clean sheet? Sekejap aku tak tahu lah. Saya tengok, tak payah clean sheet tak apa, boleh. Okay. So membenarkan. Okay. Second is sekejap, lawyer macam mana lah? So dua-dua pakai I mean like seluar pendek lah. So macam lawyer kan macam ni. Try lah. So you try baju. So you try pakai ada coat kan. Okay lawyer. You pun ada coat pakai lawyer. Contoh. Tapi Syaz dengan you rasa confident, aku yakin. Syaz macam tak ngam. Sebab coat dia warna pink contoh. Okay. Warna pink. Awak warna hitam. Dia tukar coat warna hitam. Tapi you yakin lah, okay aku dah ngam ni. Cantik lah. Okay. You tak ngam sebab you tak ada contoh lah bow-tie apa whatever it is kan. So macam macam nak membenarkan rasa ni. So membenarkan rasa tu, korang beli A to Z outfit from toe to top, macam top to toe lah. Semua lengkap dah. Okay, lengkap. Okay, aku dah lawyer. Semua dua-dua yakin ni you lawyer. Tapi Syaz dia yakin, you pula tak yakin. Kenapa Sebab dia ada degree dalam lawyer. You tak ada degree dalam lawyer. You ada mungkin tahap SPM ataupun tak mungkin SPM lah. Lawyer mungkin dia nak ada that certain thing tapi you tak ada yang apa dia ada. Ya, faham. Kan? So you akan macam, macam mana ni? Aku boleh lah. You ada that, boleh ke tidak? Dia yakin. Okay, dia yakin. Aku boleh. Okay, dengan ni belajar semua. So, bila dia into that, dia tengok, korang tengok, dua-dua tengok cermin, korang akan, jadi pihak plaintiff akan automatically, sebab korang belajar, korang belajar benda tu. Daripada yang mula tengok cermin biasa tu, bila korang pakai attire tu, korang membenarkan rasa itu. Disebabkan dengan appearance korang, bila appearance, mata dah lihat balik pada jasad tadi. Jasad dah tengok, aku convince kau adalah lawyer. Okay, baru masuk kepada input tadi. Okay, apa yang aku belajar? Apa input aku ada? Okay, right? So you tak confident tadi sebab you dengan pelajaran tu, you confident. Pergi interview, zoom, bam. Dekat tempat interview tu, dia orang bukan teori, dia orang practical. Kena bercakap. Masa ni, you confidence, you tak confidence. Kenapa? Sebab you ada pengalaman pergi keluar masuk mahkamah. You tahu lawyer macam mana. Sebab apa you nak jadi lawyer pun, sebab you pernah tengok bapak you, contoh. You pernah tengok bapak you masuk keluar mahkamah. Sebab bapak you masa tu mungkin jaga polis yang jaga ni. So you memang kerja daripada kecil. Tengok lawyer hebat lah, so you nak jadi lawyer. You pula teori je. Sekadar dekat ini contoh tau. Sekadar dekat tempat belajar tu yang semua pelajar-pelajar semua, so you nervous. Ini betul ni. Tapi you tidak. For you, this is the moment that I'm waiting for. Masuk, boom. You deliver. End up, orang akan beat you. Why? Tapi dia degree bagus juga. Disebabkan that confidence, yang that apa orang cakap, rasa yang membenarkan keyakinan itu. Yang orang lain tengok, saya tengok meyakinkan. Then you tahu how to play along with that. Tapi dia pun okay, dia degree. Tapi kita ada kes yang besar ni, saya awak perlukan teori lagi. Atau practical lagi. You know that thing. Sebab tu bagi saya yang mana student nak belajar semua, dia orang ada practical juga. Bukan teori semata-mata. Contoh. Berbalik pada lakonan, dia seperti itu. Bagaimana engkau nak bagi orang rasa dan percaya pada engkau sedangkan engkau tidak rasa dan tidak percaya pada diri engkau? Bagaimana saya nak meyakinkan awak dan awak saya ada BPD sedangkan saya tak percaya dan tak yakin saya ada BPD? That's what happened. Saya kena totally change macam tu ya budak. So balik pada cermin tadi. Cermin tak ada. Benda yang tak ada adalah first yang saya buat. Kau gimana tu? Nizam, kau gimana tu? Kita tak tengok cermin lah. Tak gimana, tak ada masalah. Kau tak gimana. Tak, aku rasa kau mungkin. Masa tu saya jam, sketch. Maksudnya kalau lukisan kita sketch kan. Okay. Dalam acting, this is my teknik lah. Maksudnya orang lain ada teknik dia orang. Saya suka sketch that rasa. Yang tak pernah saya rasa, saya suka build up, add on. Contoh, tak ada gimana. Tak, aku rasa kau mungkin ada sebab tak sebab apa tak.
ada yang menyundal ke apa, tak menyundal, tak, aku tunggu kau lama. So build up, masukkan thought yang tak ada. Itu cakap, it's not healthy. Tapi I have to. Macam tu. The only reason yang boleh kan sebab I've been paid to be that character. You have been paid, I have to do this. So any consequences, I have to bear with it lah. Betul. Ada risiko. Yes. So build up sampai the emotion tu nak sampai. It's okay. Yeah, you can share that. Sampai emosi tu nak sampai kan. Saya akan dapat rasa air mata saya berlinang. Tak, aku sayang kau. So dia marah saja tidak okay sekiranya dia tidak ada rasa input sayang. So benda tu evolve dia saling sangkut paut. Contoh awak marah, saya marah saja tanpa input. Dia ni siapa? Kenapa? Dia tak sama dengan aku marah sebab care. Aku marah sebab aku sayang kau. Aku marah sebab kau pernah buat benda ni. So, benda tu masuk. Aku sekarang ni kau kesian kat aku. Masuk aku balik. Tak, kita dah nak kahwin. Masalah kau lah. That face. Capture. Tengok. Okay lah. Dah dapat dah capture. That face. Yang cermin tadi tu. Yang saya datang, saya just tengok cermin. Sampai saya build up tu balik masuk pada yang kita borak tadi adalah input. Sogokkan, makankan dia, hadamkan, bagi dia makan ni, rasa itu input ni. Walaupun tak pernah sebab pelakon kena ada that imajinasi yang tinggi. Imajinasi dan you buat benda tu kan. Sampai dia tengok okey. Dah lah, tak payah jadi pelakon lah ya. Korang yang mana yang nak jadi pelakon tu ini. Macam-macam benda buat ni. So itu macam Nizam bagi tahu tadi tu, ada risiko untuk kita yang tak ada contohlah macam BPD, kita cerita pasal Tajul ni. Tak ada BPD, kemungkinan lepas pada ni kita ada mungkin 10%, 20% hasil daripada kita dah in character. Karakter tu kita dah bawa 3 months untuk 3 months bro. 3 bulan gila. 3 bulan untuk ni. Saya tak tengok wayang, saya tak tengok pergi karaoke pun tak. Takut ganggu. Takut ganggu. Sedangkan boleh je kan. Tapi ni podcast okey. Podcast okey, tak ada masalah. Okay. Podcast sebab saya dah habis sekarang dah habis. 30% ada lagi. Ada. Kita dah habis. Habis apa? Podcast. Tengah borak ni. Drama tu. Masih ongoing. Masih dalam progress. So dia darah ni. Alah, spoiler lah. Tak, tu make up je. Make up. Tak spoil. Kenapa saya tidak pergi semua tu? Sedang boleh je. Sebab saya nak sustain makanan untuk Tajul. Input untuk Tajul. Sebab bila saya membenarkan rasa aku nak pergi karaoke maksudnya saya dah tinggalkan Tajul punya rasa itu. Faham. Contohnya saya nak pergi karaoke. Aku nak karaoke. Itu Nizam yang nak pergi karaoke. So bila pergi karaoke kau takkan best pun. Sebab apa? Tajul akan macam boring siap benda ni. I don't know how to say, but kau bermain dengan diri kau sendiri. Ada dua split personality. Tapi apa yang best? Karaoke tu pun macam silentkan karaoke tu, aku buka musical. Tajul dia suka dengar musical. Epic music and Beethoven. Itu betul music psycho. That yang macam okay. So kenapa ada benda itu semua adalah saya akan create A to Z tu termasuklah praktikal. Contoh dia daripada penglihatan saya dah nampak dia. Dah nampak. Wah. Okay, ni Tajul lah. Macam bau kau macam mana Bau. Sense of apa orang cakap? Sense. Okay. Bauan. Bau. So saya cari perfume untuk Tajul pula. Cari. Yang tak pernah Nizam pakai. Cari. Ni kot. Ni dapat. Emosi dia dapat. Pergi kat cermin balik. Okay. Sam. Lepas tu cakap, I don't know how to say dapat. Faham. Ya. Balik pada cermin. Ya. And then, okay, bau dah ada, okay semua. Ada kurang ya. Okay.
Kau suka dengar apa Buka YouTube. Musical. Serius lah. Dengar. Kelakar dia. Kau serius lah. Cermin tadi. So setiap kali saya ke sini adalah that. Sini lah Nizam macam okay. Serius lah. Buat loudspeaker. Bluetooth. Pum. Saya buat kerja rumah. Tapi tengah buat kerja rumah dengar ni. Tiba-tiba that rasa macam boom. Yang first saya build up tadi, kenapa kau keluar? Padahal tak ada pun benda tu. Tapi dah ada lah. Apa? Tengah cuci rumah, saya ingat lagi. Saya bersihkan bilik semua. Dengar lagu semua. Dekat cermin. Masalah dia lah. Oh. Tiba-tiba? Lalu pintu bilik air saya buka kan. Ada cermin kan. Tak masalah dia lah. Aku tak tahu. Kesian dia kat kau. Sulit. Tu Nizam tu cakap. Tu saya cuci bilik. Pergi kat cermin balik. Aku rasa kau kena tahu masalah dia. Kau kena cari apa sebab dia. Tengah buat kerja, berhenti ni. Okay, masuk balik kerja. Sebab apa? Tak sup dengan kerja ni, obses dengan kerja. Buat DC balik. Baca sinopsis, cari balik. BPD apa, borderline personality disorder, semua. Setiap yang loose atau setiap yang kosong, saya tidak membenarkan ruang itu kosong. Walaupun dalam cara logik dia adalah saya nak nizam juga. I have my own me time. Sebab still ada 30% tadi. Dia ada 30%. Tapi belum start shoot ni, aku tak, belum 70% pun Tajul. Mungkin 10%, 15%. Tapi lepas buat tu apa semua, baru dia naik ke 20, 25, 30. Sampai masuk set, loose. Masuk set pula, saya yakin saya ada that PPD. Tapi saya yakin tak yakin. Sebab Tajul belum 70% lagi. Mungkin Tajul dalam 40%. Ni masa mula-mula masuk set. Masa mula masuk set. Tapi bila masuk set, dah beberapa scene shoot. Masuk set, berbalik pada tadi pemakaian. Sebab saya dah cakap tadi. Sebelum nak masuk set tu, saya dah tengok aku pakai baju apa, aku pakai seluar apa, kasut apa aku nak, rambut aku macam mana. Borak pasal rambut, tak borak kan. Daripada penglihatan tadi, apa yang nampak tu convince. So, saya tahu dalam cerita ini, dia bukan syurga, dia ada transition dia. Dia bukan one layer ataupun dia bukan flat. Dia banyak layer. Dia kupas. So, ada that transition. Saya tak tahu pelakon lain, tetapi saya, jikalau korang tengok saya punya cerita sebelum ni, banyak cerita yang saya evolve. Maksudnya, daripada watak ini, dia bertukar pada ini. Daripada baik, dia bertukar pada jahat. Daripada jahat, dia jadi baik. So, untuk cerita yang berbeza. Saya suka itu. Untuk Tajul sama juga. Saya tengok first okay rambut. So sebelum start shoot, kalau korang tengok Instagram saya ada. Korang boleh tengok kat story saya, perjalanan tentang Tajul itu ada dalam story saya. Saya ada save dekat Tajul Idlan. Bukan dia bukan sugar, saya save kat Tajul Idlan. So saya fikir pasal rambut dia macam mana saya buat. Aku nak buat karakter ni apa semua tapi macam mana Tajul. Masa tu dah selepas kejadian yang dapat bau dia dah dapat bau, baju dia pun dah dapat. Cuma gaya kat Nizam ni apa yang nak kena nampakkan supaya nampak Tajul. So aku nak rambut macam ni So tengok rambut yang jenis macam apa orang panggil tu, belakang bukan mulut tapi belakang jenis macam ekor macam ni. Tapi ni kemas kan. Semua ke belakang kan. Semua ke belakang. So saya cakap kat dia, hair stylist ni Haziq ni, saya cakap Haziq, apa rambut kalau aku nak ke belakang ke semua ni yang boleh sikat tepi juga. Nizam akan sikat tepi. Betul, sebab lepas kahwin aku nak lain. Sebelum kahwin aku nak lain. So kenapa ada benda itu? Sebab balik pada research dan input yang kita buat tadi, dia akan berubah personality dia. As a BPD, dia bila berbalik pada watak dengan family, dia manja. Bila dah kahwin, dia rasa macam dia nak kan aku dah as a pemimpin, aku kena tukar ego seorang pemimpin. Sedangkan kau masih bersaing dengan abang kau sendiri, dan abang kau sendiri lagi bagus daripada kau. Ini Tajul lah. So tak, aku lagi bagus, kau lagi bagus daripada abang kau. Macam mana? Pemakaian pun lain lah sikit. That thing. And then bila dia cakap okay, potong rambut macam tu. So this is it.
Okay, ngam. So daripada tadi dah borak pasal bau dah ada, look pun dah ada, baju semua dah borak, dah meeting dia kan. Lepas tu dah pergi meeting, balik dari meeting dah borak semua, dah tahu macam mana BPD semua. Dah borak dengan wardrobe macam ni, makeup nanti kita macam ni apa semua. Okay, dia orang pun dah tahu wardrobe, tahu nak share baju macam mana. And then kita pun ada baju kita beli, dia orang pun ada, dan kita mix and match semua. Sampai dekat set, yakin kan, okay, pergi kat wardrobe. Makeup dulu, okay, makeup itu kita dah borak Ferry buat makeup. Okay, rambut. Tak, rambut bukan macam ni. Itu yang macam ni lepas kahwin. So sebelum kahwin boleh tak kita buat tepi. So which is sini lah kan. Lah mana? Sini tepi sini. Okay. Which is dengan izin director juga, sebab saya akan borak dengan director, dengan legend Rashid Sibi. Kita orang panggil bapak. Dengan bapak, bapak dah tanya saya kat set tu kan. Rambut kamu macam ni lah? Tak pak, yang ni first, nanti dah kahwin baru dia berubah. Dia ke belakang pula. Okay. So bapak ada seorang yang itu semua pelakon kena I mean like dia bukan dalam skrip tu yang okay, tidak. Tajul ni dia suka Beethoven. Tidak. Tajul ni suka tidak. Tak. Itu semua adalah homework dan research yang dibuat oleh pelakon. Yang disuratkan, maksudnya yang atas naskah adalah Tajul. Kerja pun kita buat kerja online macam tu. Lepas tu dia ada berapa orang adik-beradik. Lepas tu dia terus dia punya surface je lah. Surface saja. Tetapi bergantung kepada pelakon itu sendiri untuk kupas. Sebab itu setiap watak saya, walaupun nama watak itu contohlah Alung lah, contoh Alung. Adik-beradik pun tulis semua kan. Tapi saya nak cari Alung ni apa nama betul dia. Saya akan create lah. Zamirul lah apalah contoh. Contoh yang betul saya create nama watak yang Remy je. Filem Mama. Remy je. Tapi saya kupas sampai A to Z. Apa nama dia? Nama dia adik-beradik berapa? Nur Zuraimi, nombor IC sekian-sekian. Tulis bro, tulis. Sebab saya nak membenarkan ni, dia orang jiwa ni exist. Nak realkan benda tu. Exist. Apa yang aku suka, apa yang aku tak suka. Kenapa kau buat macam ni? Dan apa yang boleh trigger aku, apa yang tak boleh trigger aku. That thing. Dia tengok untuk kita, itu untuk kita je. Baru pergi. So, balik pada yang tadi, Tajul. Okay, buat rambut. Okay, ni macam okay kan. Okay, pergi kat wardrobe pula. Allahumma salli alaihi wasallam. Sheba, tengok baju. So, wardrobe pun alhamdulillah, saya cakap dalam team semua hebat-hebat. Okay. Mereka sudah tahu dan ada rasa itu. Dan lebih kurang sama je. Mix and match lah. Okay, ngam lah baju-baju korang. So, pakai. Bila pakai, saya turn kat cermin dia kan. Yes. Muda kau. Okay. Nice. Tapi apa yang kurang sikit? Prop. Prop. Nak ada apa dia? Jam. Okay. Right. Betul ni. Cakap dengan diri ni. Baru saya ambil input yang kita buat tadi. Apa dia? Lagu. Yang paling last tu bau. That thing. Okay. So bila orang datang, Nizam siapa? Tajuk. Okay. Dah boleh ke? That thing. So, itu bukan gurau. Bukan. Itu bagi mereka yang mengenali sesiapa saja, dia ada dalam set, dalam production. So, bila saya memakai attire, kru atau director of course lah, dia akan all the way Tajul. Saya offset dia bagi Tajul sebab mungkin dia tidak mahu rasa Tajul itu hilang dan dia mengenali Tajul itu. Aku nak Tajul. Jarang lah director saya panggil Nizam. Tidak. Dia menghormati seorang pelakon, dia panggil nama watak. Dia mengasihi watak. Dia mengenali watak. Dan sebagai seorang pelakon, kita baca skrip. Saya baca skrip. Tajul dia mana baca skrip? Buat pun dia baca skrip. Maksud saya on set. Sebab itu sebelum nak buat perkara itu, kebanyakannya kalau kita ada masa yang lebih macam shoot filem ataupun yang fleksibel,
pastikan buat persediaan yang rapi lah. Maksudnya sebelum tidur tu Nizam dah kena baca dah, baca, tengok memahami kenapa. Bila kat set dia, bila saya pegang skrip untuk tajuk, dia agak kekok. Faham? Betul lah, dekat tengah dalam set, on set lah kan. Set tengok skrip kan, macam apa line aku. Itu Nizam. Ya, betul. Kau nak baca sikit jangan on set Betul. Nizam. Kau luar set. Betul. Luar set apa skrip aku. Sebab ni aku ni. Ini aku. Ni dah aku. Kenapa aku nak ni pula kan? Kenapa aku nak kena baca kenapa pula? nak baca skrip lah. Aku nak ikut rasa. Sedangkan Nizam kena baca. So preparation sampai on set, okay. And then they evolve. From that day, first day they evolve. Lepas tu second day, first day they evolve semua. Saya pergi salam semua. Tajul. Dengan that attire, Tajul. Okay. And semua kru menghormati tu. Menghormati itu. Bukan dia fikir, kereta agak dahsyat. Tak ada. Tidak. Sebab itunya hebat tu alhamdulillah. Sebab saya diberi ruang bersama orang-orang yang hebat. Which is tahu juga, okay, ni skop kerja kau, aku takkan kacau. Dan saya pun tahu itu skop kerja dia orang, saya takkan kacau. Contoh dia, apa-apa berkenaan dengan rambut, aku percaya kat kau, aku nak macam ni, tapi aku percaya kau settle di sini. So bila aku tengok, cantik ngam macam watak aku nak. Baju, okay, aku percaya kat kau, skop kerja kau as a wardrobe. Aku nak macam ni, dan memang betul aku datang, kau cari yang memang lebih kurang macam, this is Tajul. Ada jaket semua, that. Okay, ngam lah Syifa. Okay, that. Saya tidak kacau kerja dia. Saya tidak kacau skop kerja masing-masing. As a art director apa semua, dia ada barang-barang dia. Menghormati setiap orang punya betul. tugas. Menghormati setiap orang punya tugas. Tetapi kita ada reason. Kalau saya cakap, ni tak macam ni lah. Kenapa aku nak kena cakap tak macam ni? Mesti ada sebab. Sebab aku tak rasa aku macam ni. That thing. So, itu okay, first day okay, boom. Balik tu dah buka sebenarnya, duduk dalam kereta. Selalu dalam kereta lah bro. Dalam kereta akan jadi tempat yang aku rasa aku boleh buat macam ni lah. Esok ada lagi. So kita buat lagi. Esok buat lagi. Kenapa? Back mirror dengan cermin. Dia sikit-sikit. Itu yang dia cakap thought tadi. 10%. Tajul masih ada kat situ. Esok pergi, daripada mungkin first day yang tadi saya borak, daripada yang 35-45%, tetapi bila dah masuk set, ditambah dengan bauan dengan apa semua, 60% lah. Contoh, 60% lah. 60%. Okay, 10% lagi ni kan. Esok pergi set, tapi sebelum pergi set, esok malam tu dah, aku rasa 10% ni kurang sebab bapak tak tahu gini. Kau kena cakap dengan bapak. Si director lah. Esok saya pergi set bro. Saya, bapak, saya pasang YouTube kan bapak. Dia macam, apa kamu dengar lagu apa ni? Nizam tak dengar ni, Tajul dengar ni. Okay. Musical lah. Ya pak. Okay. So bila dia dalam keadaan sedih, dia akan dengar this kind of musical. Bapak takkan ganggu. Contohnya macam, dia takkan cakap, dah in character Takkan ada. Malah takkan apa yang bapak buat. So bila saya sedih, dia akan dengar lagu yang a bit macam epic punya, klasikal punya sedih. And aku rasa dalam satu scene ni aku nak pasang lagu yang ni, kau ambil mood yang tu. Patutnya kita ada ni Nizam, radio lama kan. Bila kau tengah nak sokok apa semua kan, pasang lagu. So dia membenarkan saya punya imajinasi untuk bermain dengan watak itu. Itu hebatnya seorang director. Yes. So memang ada pun scene kan. Scene tu just lepas dia dapat tahu yang dia ada BPD, that scene. Scene ni dah lepas belum? Ada lepas lah. Episod awal ni. Betul. Episod apa Syaz? 3 ke 4 yang saya terbaring. Sebenarnya dalam skrip tak ada pun benda tu semua. Tapi saya pula seorang pelakon yang suka bagi surprise bila take. Maksudnya surprise dah bila rehearsal, saya just daripada A to B to C. Semua orang tahu ni, kamera tahu apa semua, pelakon lain tahu. Tapi apa yang aku tak beritahu adalah motivation aku daripada A nak ke B tu, aku akan backflip. Daripada B ke C aku akan merangkak. That thing is the best sebab dia unplanned. Tapi kita well planned. How to say this? Maksudnya orang tahu daripada A nak ke B, Nizam akan bergerak sini. Kamera semua akan fokus gerak ke sini. And audio pun tahu aku macam ni. Tapi apa yang diorang tak tahu adalah
daripada A dekat B ni, baik. Apa yang akan jadi? Dia melompat-lompat. Faham. Tapi Faham. tidak mengganggu pergerakan kamera. Contoh. Faham. Yang tidak that surface je. Faham. So Faham. reaction tu yang jujur. Faham. Yang pada pelakon-pelakon lain dan juga as saya juga. Tetapi dia tidak overshadow yang buatkan sampai pelakon lain Faham. Aku buat ni tak. Untuk menghormati rakan sepemeran yang lain, rakan bermain yang lain, saya akan minta izin ataupun saya akan bagi motivation saya je. Okay, motivation contoh saya dengan awak ada scene gaduh. Kalau scene fighting yang kita plan adalah okay, nanti macam mana kau nak tumbuk mana? Saya tidak akan mengajar tapi saya akan bertanya awak nak tumbuk mana? Sebab saya membenarkan rasa awak. Awak nak tumbuk apa? Sebab yang penting adalah awak tumbuk, saya nak kena bagi reaction. Awak cakap nak tumbuk mana? Aku nak tumbuk rusuk. Okay, sini lah. Okay, aku kan macam tu lah. Okay. Aku bagi ni. Okay, that thing. So, bila take, sama je. Tumbuk rusuk saya akan bagi. Saya tak ada tumbuk belah kiri sebab itu membahayakan. Tetapi apa yang buatkan surprise yang surprise tu adalah okay, nanti nak tumbuk. Okay, cue dia aku akan tinggi suara lah. So tinggi suara tu cue untuk kau bagi aku lah. Okay, so awak dah macam tinggi suara. Bila nak tinggi suara ni? Tapi awak dah tahu motivation aku akan tinggi suara. Aku tak dengan kau, aku akan tinggi suara. That's cue untuk kita bertumbuk lah. So awak tengah take tu, awak menantikan cue tinggi suara. Tapi saya pergi low lah. Macam mana sekarang? Lama dah habis dialog pun kan. Fuck, dialog dah habis. Bila nak tinggi suara ni? Tak apa lah, gerak lu lah. Saya turn belakang. So macam kau nak Kata tinggi suara. Sekali saya turn belakang, saya pusing balik. Aku dah cakap. That the moment awak macam okay, this is it. Pam. You know, that's the surprise tu. Itu yang surprise tu. Okay. That's the surprise. Dah tak payah jadi pelakon. Tak ada, awak tak jadi pelakon. That's a surprise element yang ni ada dan masukkan dalam tu. So apa yang jadi time take itu baru kita potong, which is okay, take this one kita ambil ini dan potong cover. So bila on cover up punya shot, which is medium close up MCU ke long shot ke kan, MLS ke close up ke tight ke, dia kena dekat situ juga awak nak improvise ke, awak nak kena stay ke, time tu lagi rasa. Kita technical punya part lah. And then lens kena tahu jugalah borak pasal kamera dengan lens. Lah. Itu penting juga. Contoh kalau first master dia pakai lens 16 ataupun 24, which is besar. Memang besar. Wide. Tapi bila yang ni dia pakai ni berapa lens? 50 ataupun 85. Very tight ni kau cakap. So adakah aku nak main besar? Tidak. Tapi macam mana aku nak divertkan energi yang besar tadi kepada lens yang 85 ini? Reaction. Contoh sebelum aku dah cakap dengan kau. Itu besar kan tadi. Tapi ni aku dah cakap dengan kau kan. Jangan sikit. Tapi kamera capture ni. Bekerjasama dan tidak menyusahkan orang lain juga. Itu penting. Semua bagi saya, semua ini jujur saya cakap, production. Diorang, setiap orang yang memuji, setiap orang yang bagi compliment pada saya, saya of course first alhamdulillah Allah izinkan. The second is saya nak dia pergi balik pada korang semua yang bekerja belakang tadi. Sebab tanpa mereka saya tak jadi apa. Betul. Boleh ke saya sebagai seorang diri, saya nak pegang kamera, saya nak full focus, saya nak bagi direction, saya nak kena setting light saya, tak boleh. Even feel tu pun, kamera play pun dia main peranan. Betul. So balik kan membenarkan rasa tadi, saya masuk, saya yakin dan diorang semua yang membenarkan rasa itu. Maksudnya as a gaffer, kau nampak aku macam ni kan, kau bagi aku light to tone lah, ataupun half tone lah, baik lah. Sebab kau datang, sebab kita yakin kita nak aku tajul dengan tadi lah salam pengenalan, tajul dia macam ni dia ubah, second day lah macam tu kan. So lain lah sikit setup dia evolve sebab dia dah faham dah. Yes. So masuk set adik ketiga dah boleh pasang dekat kuat dah dekat speaker. So first, second, yang paling selalu tahu adalah makeup artist atau wardrobe, sebab saya akan habiskan masa banyak kat situ untuk makeup semua dengan lagu semua. Third day dengar lagu, siapa dengar klasikal ni tajul. Fourth day tak ada orang tanya dah. Dah tahu dah siapa. Dah tahu dah. Okay. Siapa? Tajul. Okay. Biar sebab
you are being paid to be the character. It's not you being paid to just deliver the dialogue. Abang kru pun boleh deliver dialogue. Tetapi apa yang nak membeza kau dengan abang kru ini? Ya, faham. Which is scope kerja kau. Faham. Bukan hanya deliver dialog, tetapi untuk faham apa itu, rasa, watak itu. You be the character. Zam, karakter ni yang paling susah ke? Ada yang susah lagi. Ada lagi yang susah. Ada yang lagi susah. So bukan tapi dalam this is one of it lah. This is susah sebab nak kena sustain. Ni ada I mean like, top 3. oh yeah, for sure. Top 3. Ya, top 3. Top 3. Yeah. Wah, top 3. penat. Ya. Dah. Zam. Boleh panjang lagi. Sejam lebih dah, Zam. Nanti kita cut lah. Bukan. Kita memang tayang ni tak ada cut dah. Oh ya ke? Tak ada. Kita jalan je. The full swing. Serius lah? Tak ada. Yang F word tadi tu kita jalan je. Serius lah? Tak, human. Ya, faham. Manusia. Manusia. And apa, kita kehidupan seharian and real life pun, yang tu lah. Betul. Yang tu lah kita. Betul. Tidak ada istilah cut-cut. Tak ada. Tu What fake. you do today, affect tomorrow. Sedap. Ya. Sedap. Aku ada satu soalan. Ni mungkin soalan terakhir lah kan. Soalan terakhir. Okay. Soalan terakhir lah. Okay. So, kan kau berlakon cerita tajuk dalam Dia Bukan Syurga ni. Ada tak kau dapat macam DM ataupun ada apa daripada netizen nak cakap, saya mengalami benda ni lah. Macam mana Ada tak? Satu. Ada. Yang kedua, mungkin ada yang maki. Saya Asal kau jahat sangat dengan Nuha? apa yang saya tunjuk dekat awak berdua ni, apa yang saya tunjuk kat kalian berdua ini adalah very PNC. Okay. Saya tidak akan tunjuk pada korang, minta maaf. Tetapi saya akan tutup nama pun. Tapi apa yang saya cuba sampaikan balik pada soalan tadi adalah ada bro. Ramai. Yang ramai yang maki, yang terus maki Nizam. Okay. Kau ni jahat lah benda, kau ni seorang setan, pelakon macam ni. Tapi happy tak bila dapat yang macam tu? Saya senyum lah. Sebab berjaya bawa One of watak it tajuk. yes. Tetapi dalam masa yang sama saya tahu you are in the universe. Maksudnya Yeah. kau in Dunia the story. tu. Yes, betul. Oh, dia pun pelakon juga tu? So yang paling buat saya terharu adalah mereka-mereka yang Nizam, terima kasih lah kerana bawa watak ni macam ni lah sebiji. Saya punya ni malah lebih turut dahsyat lagi. Ada. Yang mana? Yang Maksudnya yang perempuan bagi tahu saya pun kena macam ni ke ataupun Daripada yang pengalaman dia, daripada lelaki tu yang bagi tahu, oh saya macam ni ya. kebanyakan daripada perempuan tu lah. Yang cakap, saya pernah alami macam ni. Saya cerita. Sekejap, ini personal. Lain belakang. Sama je. Apa? Oh, tengah menunggu. Tak balik lagi. Ada banyak bro. Dia sebab mesej-mesej yang macam ini yang membuatkan saya dan juga tim naik semangat. Maksud dia, okay. Jangan baca kuat lah. Tak baca lah. Baca Nanti. Sambil-sambil tu. Sambil ni saya huraikan lah. Okay, sambil-sambil kita boleh huraikan. And mungkin kita dah nak tutup lah pun. And saya rasa tak cukup kan? Tak cukup. Sebenarnya tak cukup. Tapi itulah memandangkan sebab tip kita GB dia kecil. InsyaAllah saya harap ada nanti kita kupas di lain ni ke. Zam, lepas ni kalau kata kita ada session kedua ke? Bro, okay love tu. Looking forward bro. That thing. Itulah. Awak ada swipe dia? Tak ada. So, bukan orang Malaysia tu. yes. And then alhamdulillah syukur juga sebab cerita ni, drama ni bukan dia Melayu je. Yang komen kat saya, even though ada yang buat review pun, ada di seorang India. Dia cakap dalam review dekat TikTok, aku pun tak tengok drama, tak pernah. Tapi sebab sahabat aku baik, aku tengok ni drama. Dia ni so dia into it. Lepas tu kat komen, ruang komen saya tengok ramai, bro, I'm Chinese and support this drama. Sebab dia dekat dengan masyarakat. Dia, how to say this macam kita disclaimer, memang saya dan juga kami as a team DBS, Dia Bukan Syurga, tidak menyokong langsung segala aksi-aksi ataupun adegan yang sangat kasar dan tidak bertamadun dalam ini. Tetapi apa yang kami cuba sampaikan adalah mesej itu. Bahawasanya di dunia yang realiti ini ada yang seakan sedemikian, malah lebih dahsyat, lagi teruk. Lagi teruk. Yang tajul, yang korang tengok tajul itu,
itu adanya visual yang kita orang bagi yang paling max untuk audience. Tapi kalau ikutkan lagi Lulus tegur. tayang. Lulus tayang, Lulus benar. tayang, ya. Kerana ada je yang offset yang dia tak ambil. Saya mencarut pun ada. Ada dekat TikTok dah viral sekarang. Saya cakap perempuan. Ada. Ada kalau offset. ada. Tapi dia tukar tak gunanya perempuan. Sebenarnya kalau bahasa dia memang mak Ya perempuan. dah. Okay. P lah. P lah, PK kan. P word. P word. Oh. So that thing sebab reality dia mana ada kau sundal lah. Itu semua adalah bahasa lulus tayang. Kau menyundal lah. Okay. Tapi kalau dalam yang betul kau you know what I mean lah. Kau memang baik lah. Tak payah macam ni. Sebab tu ada scene yang macam Baki betul. Sebab tu dalam scene ni kalau korang perasan ada nak terlepas macam panjang lah cerita dia. Sebab lulus tayang perasan lah kat scene dalam kereta. That thing kalau ikut kan memang panjang lah dia ni. Panjangkan lah. Lulus tayang that thing. So apa yang Syaz dengan Miro baca itu adalah one of it. Tapi kalau korang nak yang banyak saya boleh share dengan korang, dia lebih daripada 5-6 orang ramai. Dan saya bersyukur dan terima kasih sebab diorang ada effort untuk DM, diorang tak segan, diorang cakap macam tu dan saya sangat-sangat hargai, tahu. Dan ada juga komen saya baca, tengok kenapa cerita drama ni baru keluar sekarang? Kenapa tak keluar sebelum ni? Sebab sebelum ini tidak ada kesedaran tentang penyakit ni. Dan sampai ke orang yang mengalami situasi tu macam aku yang gila ke dia yang gila. Memang macam ni. Jadi persoalan pula. Jadi persoalan. Tapi bila keluar cerita ni baru orang membuka mata orang ramai lah. Baru buka mata. At least contoh bila ada in that situation relation macam nampak lelaki ni macam terlalu offensive, dia bagi satu je message. Awak jangan je tajul. Message tak? Message kan? Jangan dia tajul lah. So lelaki ni pun tengok dia akan so ataupun dia ada that BPD tapi dia tak sedar, dia mengamuk. Aku dah cakap kan, awak ni macam tajul lah, awak pergi check lah. So dalam kemarahan tu cakap, kau jangan sama aku kan, jual tak apa semua. Lepas balik dia cakap, aku macam tajul. Ya aku nak check lah. That Yang tu dia akan jadi macam reference. Betul. Sama juga macam perempuan. Kalau perempuan dalam toxic relation kan, yang patut kawan-kawan cakap kau belah, kau kena pergi kan. Tak doh, aku sayang dia. Dia baik, mungkin dia tengah marah. Sampai kawan dah tahap, kau tak normal doh. Aku rasa kau ada macam kau jangan Noha pula. Kenapa Noha? Tak, Noha ada Stockholm Syndrome. Aku rasa kau ada Stockholm Syndrome. Tapi sebagai seorang kawan, dia takkan cakap kau ada Stockholm Syndrome, kau ada sakit. Dia cuma boleh cakap, kau pergi check lah. Kau jangan jadi Noha je lah. At least the lapik punya words. So dia macam jangan jadi Noha. Even dia tak tengok cerita tu kan, dia akan message dia, Noha siapa tu? Kau tengok cerita ni. And then bila dia tengok, ya doh. Aku punya lelaki red flag teruk ni, tapi aku masih sayang kat dia. Mungkin aku ada Stockholm Syndrome. That the message yang kita nak bagi pada masyarakat. Yang boleh jadikan reference. Yang baik semua datang daripada Allah, yang kurang tu Alhamdulillah. tak baik semua datang daripada saya. InsyaAllah maafkan saya. Terbaik. Saya pasal audience ni tu macam Starstruck tu tengok dengan Nizamu. Saya perasan ni. Stockholm Syndrome. Apa? Bukan. Bukan. Ya. Padu Zam, thank you so much. Dah thank sampai you so kat much. sini. Sebenarnya banyak lagi. Sebenarnya kita orang tak rasa cukup benda ni. Sama lah. Tak rasa cukup sebab satu pengalaman yang kita orang tak pernah rasai. So bila penceritaan Nizam tu sendiri, kita orang dapat rasa yang satu, saya boleh buat conclusion, bukan senang jadi pelakon lah. Sangat. Bukan simply orang kata best lah jadi pelakon ni, glamour, dapat ini, dapat itu. So agak kecewa juga bila ada yang dia buat buat content dekat TikTok dan agak kecewa juga bila industri kita walaupun dia banyak followers and dia ambil dia sebagai watak utama dan sebagainya, sedangkan kita ada ramai lagi belakang-belakang yang pelakon-pelakon yang hebat. Ya, of course semua orang hebat, masya-Allah. Salah satunya Nizam, kita ada Amirul Effendi, hebat. kita ada Eli Suryati. Saya rasa dah lama tak tengok akak Eli Suryati. InsyaAllah saya akan bergandingan dengan Kak Eli. Cerita?
Tapi, boleh ni kan? Boleh. Kawarish dilakonkan oleh Kak Eli Surati dengan Imam Manan. Arahan Samsul Yusof. Cerita macam munafik kat macam tu. Ya, lebih kurang that kind of genre yang akan ditayangkan tidak lama lagi. Tapi yang akan ditayangkan baru-baru ni tapi tak ada Kak Eli mungkin. Okay. Tapi ada yang korang tunggu lama dah 3 ke 4 tahun. Original Gangster. Okay. InsyaAllah Tahun ni juga? tahun mungkin tahun ni atau tahun depan saya tak pasti. Saya pun menantikan, tak sabar. So sebenarnya banyak lagi nak tanya juga pasal industri, nak tanya pasal kan berkenaan macam mana yang saya cakap tadi tu, industri kita lebih kepada ramai followers dan dia akan masuk into that industry, into industri. So itu benda-benda yang macam tu yang kita lama-lama kita tinggalkan pelakon-pelakon yang power, yang legend belakang. And agak sedih juga bila 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas yang baca legend kita Jalil Hamid, bila dia dapat tawaran berlakon sampai nak kena bayar RM500. So benda-benda yang macam tu, so agak sedih. Sedangkan dia orang satu pelakon yang bermula daripada bawah sampai ke atas. So macam mana dia menjalani, dia lalu liku-liku tu sampai dia nak jadi macam tu. Tiba-tiba dia kena sailang dengan benda yang viral je. Okay. So benda-benda macam tu saya sebagai peminat seni, lakon, seni muzik, so agak sedih tengok situasi ni. Sedangkan negara jiran kita pergi dah jauh. Benda ni kita tak tahu apa jadi dekat dia orang, dia punya lika-likunya kita tak tahu. Tapi agak sedih lah sebab yang kita tengok jiran kita dah jauh pelakon. And even sekarang ni pun to be honest, Indonesia music, filem, genre lagi-lagi horror, kita akan berkiblatkan dekat Indonesia. Kita akan hantu Indonesia mesti best. Ada bayang-bayang tu. So benda-benda macam tu. So saya harapkan industri filem Malaysia, kita punya industri lakonan dalam Malaysia akan boom, makin terus berkembang. Amin. Tapi apa boleh saya selitkan sikit lah dari boleh gitu. Saya percaya tidak mengapa bagi lambakan pelakon-pelakon baru. Saya suka. Tetapi one fine day masyarakat sendiri akan menilai mana kualiti, mana kuantiti. Itu saja. Sekiranya ikhlas, jujur, Allah Maha Adil. So itu sebab orang akan rindu. Betul. Kan lama orang akan lama tak tengok Fazil Husin berlakon. Lama tak tengok Namran berlakon. Amirul Afendi lama tak tengok berlakon. So ini akan keluar. Saya akan keluar dengan Amirul Afendi insya-Allah nanti. Hantu Lompat di Kampung Bisam. Dengan arwah anak Muhammad Khalid. Okey. Rentetan daripada Zombie Kampung Bisam. Universe tapi adalah penceritaan dia. Ya. Bukan sambungan, bukan continuity. Dia surprise juga. Tapi apa yang boleh saya kata tu lah. Dia Hantu Lompat di Kampung Pisam. Okay. Ada ni lah Wawam Sam tu lah. Wawam Sam. Alright, thank you Nizam Zaidi. Thank you so much. Kita jumpa lagi dan jangan lupa guys, macam biasa di hujung-hujung kita punya podcast selalunya saya akan pesan selalu buat baik dengan mak ayah, solat di awal waktu dan juga jangan lupa untuk zakat, wakaf, sedekah, infak dan seumpamanya. So jangan lupa tu. Thank you Nizam. Alhamdulillah ada rezeki jumpa Nizam, lagi. satu watak tajul satu. Okay, dah. Penat. Dah. Satu tapi tak kasar lah. Tak kisah. Okay. Boleh. Okay. Satu. Shh. Mana kamera dia? Okay, kamera. Ni, Mana ni. kamera Tengah, ni? tengah. Okay. I love you. Itu je. Sebab itu paling tak kasar. Jangan keluarkan dia. Itu je. Patut tarik kepala dia, hempas tu. Jangan. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.